Rasa nak cederakan diri? Janganlah. Apa kata korang bersukan? Tapi janganlah bersukan yang memerlukan memandu kenderaan. Okey, ini Dila kongsi rahsia dia lah. Dila biasanya kalau Dila stres, Dila akan berbasikal. Bila korang rasa nak cederakan diri, kalau boleh lah. Kalau tak boleh tak apa. Carilah alternatif lain kalau korang tak boleh buat apa cara Dila buat. Macam Dila, kalau Dila rasa nak cederakan diri, Dila akan kurangkan makan. Lepas tu, dengan segala tenaga yang ada tu, Dila akan fokus untuk bersukan. Macam Dila berbasikal, Dila akan naik basikal sampai Dila penat. Sampai Dila rasa macam dah tak larat lah nak cederakan diri. Naik je lah basikal macam biasa. Kalau stres. Macam sebenarnya bila kita bersukan, kita boleh push diri kita tau. Kalau boleh waktu bersukan tu push diri untuk keluarkan segala tenaga yang kononnya tu untuk cederakan diri. Sebenarnya bukan kononnya. Kalau dah sakit mental tu memang kalau nak cederakan diri tu cederakan diri je. So, kalau korang rasa nak cederakan diri, dengan tenaga yang ada tu, gunakan untuk bersukan. Jadi tak adalah korang rasa macam banyak tenaga nak cederakan diri lah. Macam Dila akan cuba untuk bersukan daripada ambil ubat berlebihan.